Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Nak tanya sikit, korang masih percaya reformasi ke? Hari ni nak cerita pasal PKR. Harap-harap ceplos-ceplos tak marah. Sebenarnya saya buat video ni sebab ada ceplos komen. Katanya, kenapa suka burukkan PKR? Lebih baik fokus pada parti bersama. Jawapan saya mudah je. Sebab PKR adalah parti kerajaan. Lepas PRU 16 nanti, bila PKR dah tak jadi kerajaan, saya dah tak komen. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Kalau korang semua masih ingat, pada awal tahun dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah cakap bahawa reformasi perlu dilakukan ketika berkuasa. Mula-mula saya baca berita tu, saya pelik juga. Memanglah, reformasi perlu dilakukan ketika berkuasa. Sebab itulah rakyat memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Saya pun pernah bagi tahu sebelum ni dalam video saya tentang Center of Gravity Pakatan Harapan adalah naratif reformasi. Idea dan nilai reformasi menjadi teras kekuatan PKR dan Pakatan Harapan dan alasan utama rakyat memberi sokongan. Tambah pelik pula, dalam ucapan dasar Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keadaan politik, keselamatan dan ekonomi kini lebih stabil, lalu memberikan ruang untuk agenda reformasi dipercepatkan. Perkara ni menarik perhatian saya sebab timing dan motivasi reformasi. Kita disajikan dengan laungan reformasi sebelum menjadi kerajaan. Selepas menjadi kerajaan, kita pelik bila laungan reformasi masih dilaungkan. Kata reformasi perlu dilakukan ketika berkuasa. Sekarang dah ada kuasa. Kenapa tak buat? Oh, lupa. Ada alasan. Tunggu keadaan politik, keselamatan dan ekonomi stabil dulu. Sekarang dah stabil, agenda reformasi akan dipercepatkan. Saya yakin ramai ceplos-ceplos percaya. Tapi saya nak bagi tahu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ceplos-ceplos tak akan bagi tahu. Ini apa yang rakyat nampak. Selepas keputusan pilihan raya negeri yang mengecewakan Pakatan Harapan di Sabah, Johor dan Negeri Sembilan, barulah nak bercakap tentang mempercepatkan agenda reformasi. Rakyat nak tanya, reformasi datang sebelum pilihan raya atau kerana pilihan raya? Reformasi bukan ubat selepas kalah. Kalau reformasi memang merupakan prinsip perjuangan, ia sepatutnya dibuat ketika kerajaan kuat, bukan hanya apabila sokongan mula merosot. Reformasi perlu diukur dengan tindakan, bukan pengumuman saja. Lagi satu perkara yang menjadi persoalan kenapa dikatakan reformasi perlahan. Seolah-olah semua perkara mesti dilakukan oleh Perdana Menteri. Padahal dalam kerajaan ada banyak menteri dan kementerian. Sebagai Perdana Menteri, bagi saja arahan dan bentang dalam mesyuarat kabinet. Kalau semua standard menteri sekarang tunggu arahan dari Perdana Menteri, saya rasa lebih baik masa PRU 16 nanti kita jangan undi mereka. Bagi orang lain pula jadi Perdana Menteri dan Menteri. Sebenarnya, ada beberapa perkara yang tersirat di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah bagi tahu secara terbuka. Kesukaran nak laksanakan reformasi adalah disebabkan kerajaan terpaksa berdepan dengan gabungan politik, kepentingan parti dan kumpulan berkepentingan. Inilah perkara yang tersirat di sebalik alasan demi kestabilan. Selagi gabungan politik ini berterusan, kita sebagai rakyat dan juga pengundi akan terus kekal seperti keadaan sekarang. Tiada perubahan yang akan berlaku. Korang semua tak bosan ke? Terus terang saya katakan, saya dah bosan dan risau dengan masa depan negara kita kalau kita masih bersetuju dengan gabungan politik. Dan sebab tu jugalah
saya sertai Parti Bersama. Parti Bersama sedar bahawa perubahan sukar untuk dilaksanakan jika ada gabungan politik, kepentingan parti dan kumpulan berkepentingan. Jom scan QR code yang saya tunjuk ni untuk sertai Parti Bersama. Parti Bersama nak bawa perubahan. Perubahan bermula dengan sokongan dan kepercayaan rakyat. Sebelum saya lupa, semalam selepas acara Sekawan Kancil Wang Semaju, ada satu grup ahli Parti Bersama dari Parlimen Gombak berminat dengan video-video saya. Mereka minta saya ajar mereka buat video kerana Parti Bersama perlukan ramai orang yang boleh bagi penerangan. Jadi saya setuju bagi tunjuk ajar secara percuma. Terima kasih juga kepada mereka kerana menghargai usaha saya selama ni. Nanti dah confirm tarikh, masa dan tempat, jangan lupa update saya. Akhir sekali, saya nak bagi tahu bahawa reformasi yang sebenar bukan diukur berdasarkan bila pilihan raya semakin dekat. Ia diukur berdasarkan keberanian kerajaan melakukan perubahan walaupun belum tahu apa pulangan politiknya. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.